bagus daripada siapa, Bergson. Tapi kalau masuk second half tu, apabila dah nampak frust, dah semakin tegang, mereka dah semakin pendek second half tu, semakin tertekan mereka nak mencari gol tu, masa itulah you baru masukkan Bergson. Kerana akan terbuka permainan tu kat belakang. Dan itu you nampak bro, 10 minit yang terakhir. Dah tak begitu kemas. Permainan simpan bola, possession daripada Hiroshima. Bergson single center forward, kena faham game. Ya betul. Harap masukkan Yago. Yes, itu nanti. Kalau Yago you masukkan sekarang, kalau Hidalgo you masuk sekarang, you rugi bro. Kerana pemain Hiroshima juga segar. Pemain JDT juga segar. So itu kekurangan. Bayangkan kalau mereka dah letih, dah stres, dah mantap, dah kena psycho. Oi, tinggal 20 minit. Oi, aku kena kejar gol. Masuk sekarang, koyak dia orang. Dan itu saya rasa akan berlaku sekitar 60 minit ke atas lah. Masuk Yago tu mantap, goreng dia orang bro. Itulah masa dia baru mereka tekan. Cari satu gol, game over. Habis, tidur, menangis pasukan Jepun. Jonathan Silva sebelah kiri tadi. Pukul berapa kick off? Baru masa kedua dah tamat bro. Yang baru saja masuk live kita 1,200 orang. Kosong-kosong. Nasib baik you tak tengok permainan ini kerana boring. Daripada segi serangan satu saja. Kosong-kosong. Kosong-kosong. Bukan apik lah. Panggil brother lah. Memang permainan yang boring daripada JDT. Tetapi kita bukan nak payung kebolehan pasukan. Kita nak result. Untuk kawan-kawan JDT mesti akan setuju. Kita nak result. Yang sokong pasukan Malaysia tu di pentas Asia tu, kita nak result. Daripada segi possession 59% daripada Hiroshima, 5 shot. Tapi shot mereka tak adalah. Yang shot on target sebenarnya ialah kita bro. JDT yang shot on target. Menggerakkan bola lebih banyak ialah San Francisco Hiroshima. Tetapi tak bermakna apa-apa bro. Tak bermakna apa-apa. Kerana setakat ini first half, apa yang saya nampak, Hiroshima yang pemain dia letih. Letih buat kerja, tak ada end product, tak bahaya pun. Tak bahaya pun setakat ini. Yang paling bahaya, satu rembatan, terkena bahu Glauder. Itu saja. Referee kena berhenti. Buriram dah ke suku akhir dah. Ya betul. Kerana menang semalam kan. Main lawan 10 orang. Bergson still nombor 1 in JDT. Sikit sayang, memang sikit lagi dah masuk gol, betul. Ipin tak main lah bro. Ipin dah kena ban bro. Jairo tak habis. Referee kena berhenti. Soul Reading, Visual Kobe. Visual Kobe hari tu pun kalah kan. First leg atau seri first leg. Lupa lah. Tapi itulah first half. Bang, abang rasa harapan lagi tak untuk Ryan ketika? Tak payahlah. Jujur cakap, saya rasa dah tak payahlah. Kalau sekarang nak nego tu, nego macam mana nak kurangkan masa ban kita lah. Saya memang ekspektasi saya lah kita akan kena ban. Tapi berapa lama yang kita kena ban? Itu yang patut menjadi topik perbincangan kita. Pandangan tentang Afiq, saya rasa first half ni kan, terutamanya 30 minit lebih, kebanyakan permainan tu dalam kawasan gol. Final third San Francisco Hiroshima. Saya rasa mungkin baki 10 minit lah nampak kawalan kat tengah kerana kita main lebih tinggi di atas padang kan. Kebanyakan masa saya rasa kita main compact saja. Menunggu clearkan bola daripada kawasan kotak penalti JDT. Itu saja. Power Oscar shoot tadi. Jairo tukar Bergson. Belum lagi bang. Sabar. Akan masuk. Yang bahas anak tempatan ni agaknya terlalu banyak sukan Sukma. Bergson still number 1. Ya. Kalau menang ni lawan Arab. Ya, saya tak pastilah guys. Macam mana lah guys. Yang musim lepas JDT kecundang kat Buriram ni ialah round of 16 ke quarter final kan. Seingat saya quarter final kan, baru mereka akan lawan dengan kelab Arab kan. Betul tak? JDT tak kena ban. Rasanya tak. Lawan Arab nanti terus ke? Round of 16. Oh, mereka kalah round of 16. Saya lupa lah bro. 16. Okey. So kalau macam ni, lepas ni lah mereka akan lawan kelab Arab lah. Round of 16 kalah dengan Buriram. Okey. Kerana lepas tu Buriram main dengan kelab Arab. Goalkeeper ialah Zubire. Sorry kalau sebut salah. Zubir. Review gameplay tadi, compact. Itu saja. JDT main dengan betul, main dengan compact, itu saja. Boleh tengok mereka cuba mengelakkan banyak situasi yang bola mati.
mereka cuba pecahkan permainan tu lebih ke dalam kawasan JDT. Lepas baki 10 minit baru nampaklah mereka